Ini puli untuk water pump lah. Kita buka lah puli dia ni. Dia ada 4 skru lah. Kita kena buka lah. 1 skru, 2 skru, okey, 3 skru, 4 skru. 4 skru. Puli dia ni skru yang 4. Jangan sampai hilang lah skrunya sebab dia special lah. Dia pendek sahaja. Kalau skru panjang pakai nanti akan tersangkut dalam tu lah. Kita tengok dia punya block off ni macam sangkut lah. Okey. Kita buka lah block off ni. Kita selakkan ke atas lah. Sebab apa dia macam dah menyangkut-nyangkut ni untuk cover timing belt ni lah. Kita sidaikan lah kat sini. Okey. Sidaikan sahaja. Okey. Bagi nampak lapang, nampak selesa kita nak buat kerja. Dia punya stick untuk cek minyak hitam ni menyangkut lah. Kita kena buka sekali lah. Pasal apa? Kita nak buat kerja, nak cara yang senang, cara yang mudah. Okey. Nak buat cara yang selesa. Jadi kita buka sekali stick ni untuk cek minyak hitam ni lah. Kita buka lah. Dia menggunakan skru 10 dan juga 12 kat sini lah. Okey. Ni 12, bawah 10. Ini sekali dengan ikat cover ni lah. Jadi kita buka je terus. Kita tinggal cabut sajalah. Kita dah buka 2 skru yang ada tadi tu lah. Kita cabut saja. Okey, sebab apa? Dia mengacau lah. Okey, ini lah stick minyak hitam lah. Okey, ini minyak hitam. Okey. Kat sini pun ada o-ring Tengok o-ringnya okey tak okey. Kalau tak okey tukar. Jadinya kita tengok, check, okey. Nantilah kita tukar sekali ni sebab dia dah leper ni.